Pada suatu malam yang sunyi, dua beradik pintar, Daniel dan Aira. Nampak tak cahaya ni? Daniel, cahaya tu bercakap. Daniel, Aira, dunia magis memerlukan kamu. Seronoknya. Jom, cepat. Yelah. Jangan lari laju sangat. Wah, cantiknya pokok ajaib ni. Memang menakjubkan. Mari dekatku. Siapa yang tahu namaku akan menerima hadiah dariku. Bulat. Ini bentuk bulat. Cepat, Daniel. Tengok rama-rama bercahaya tu. Wah, lajunya dia terbang. Kamu tahu tak apakah bentuk ada 4 sisi? 2 sisi sama panjang, 2 sisi sama pendek. Aha. Itu segi 4 tepat. Daniel, itu Dino. Aku lapar. Tapi aku juga suka bermain teka-teki. Kami boleh bantu awak, Dino Comel. Aku ada bentuk. Ia ada 3 sisi. Apakah dia? Aha! Itu bentuk segitiga. Betul. Kamu bijak. Ini bentuk segitiga. Seronoknya. Rama-rama ni kelakar lah. Jom kejar lagi. Daniel, Jambatan pelangi di sana tu. ayo kita ke sana cepat. Wah, cantiknya jambatan pelangi ni. Cepat, Daniel. Kita dah nak sampai. Seronoknya. Aku cari bentuk 4 sisi sama panjang. Segi 4 sama. Aha, ini segi 4 sama. Apabila semua bentuk bersatu, keajaiban berlaku. Wah, hebat. Apa yang ada dalam tu?